Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Kau menyambung ke tidak ni? Ketuk-ketuk Ramadan. Ya betul ketuk-ketuk Ramadan. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Anda masih lagi bersama saya Sheila Rosie dan rancangan masakan nombor 1 Malaysia. Ketuk-ketuk Ramadan pandai. Apa agaknya juadah yang akan Puan masak hari ini? Ya Allah, ya Rabbi, Rasulullah. Macam-macam juadah dah masak. Sampai tak tahu nak masak apa hari ini. Siapa pula agaknya artis yang akan bersama dengan kita? Nak tahu siapa? Mau? Mau tahu siapa? Tengok ini. Nampak ini? Tunggu. Ketuk-ketuk. Ya, di mana? Di sana? Di sana? Signal saya kata di sana. Di sana. Nanti. Assalamualaikum, anda masih lagi ke udara bersama saya Sheila Rosie dan bersama dengan Farah Fauzana. Ya, lagu ditujukan lagu raya apa tu? Ya, lagu apa? Oh, kita kuat je. Saya bersama dengan Farah Fauzana sekarang. Ya. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Gaya dah Farah Fauzana. Ya Allah, Farah Fauzana untungnya. Tahniah kerana anda bakal mendirikan rumah tangga. Belum Belum Taklah. Tak Ni beli untuk mama. Oh, beli untuk mama. Pandai je. Saudara-saudara sumbang cakap yang Farah Fauzana dah bertunang dan bakal mendirikan rumah tangga. Itu gosip ke? Bukan. Itu Farah lain. Farah apa? Farah nak datang bukan tu. Mana ada? Tak baik, bohong. Saya kalau saya kahwin mesti Kak Sheila akan datang. Yelah, tahu lah. Belum kahwin lagi mau pilih cincin kan? Kan? Tapi takkan datang seorang. Nampak? Mana pula? Masih ada sorok ni. Mana bakal tunang Farah Fauzana ni? Sorok ni. Lain saya macam mana? Ni Alex. Oh, sin shua cincin kahwin ah. Oh iya. Mama, Alex ni. Apa? Patoh. Nanti kan bini tengok ni marah. Okey, Farah Fauzana macam tak terkejut je Syarul datang dengan 3 kamera tak? Itulah macam saya sebenarnya ada ni kamera. Kamera. Masa kamera tu datang. Macam tak pernah mengikuti perkembangan Sheila Rosie je. Selalunya kalau bulan Ramadan, selalunya apa? Kita lah ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Saya kan penyampai radio. Yelah. Apa kena beli masak-masak? Sebab penyampai radio tu popular. Ketuk-ketuk Ramadan hanya untuk orang popular je. Jadi maknanya tahun ni Farah Fauzana lah. Jangan sombong peminat dapur. Jangan sombong peminat dapur. Berapa tahun dah? Masa boleh. Saya cakap dah Farah Fauzana tidak akan menghampakan peminat. Terutama sekali peminat ketuk-ketuk Ramadan. Jangan ke mana-mana, terus bersama saya juga Farah Fauzana dalam rancangan masakan nombor 1 Malaysia. Ketuk-ketuk Ramadan. Bersama dengan Farah Fauzana sekarang ini berada di Kepo Subang, ketuk-ketuk Ramadan. Selamat berpuasa kepada anda yang beruntung. Ya, alhamdulillah. Bukan senang tau saya nak bawa ni DJ popular merangkap pengacara 5 tahun popular ni. Ya, dan bukan senang tau untuk pengacara Sheila Rosie membawa troli saya yang kosong. Wah, troli ni bukan kosong, sebarang kosong. Bakal diisi sebentar saja lagi. Sekarang siapa masa dululah? Siapa masa dulu? Ozom lah. Lah Kak Sheila. No, Farah Fauzana. Walaupun you popular 5 tahun, ya, no, kita Ozom. Ozom. Ya Allah, hai. Ini bukan ketuk-ketuk Ramadan ni. Ini ketuk-ketuk apa? Ketuk-ketuk api. Okey, one. Ozom. Batu kalau masuk air maknanya batu tenggelam. Batu tenggelam. I bawa. You masak. Nama apa ni? Cina tahu Papa suka makan pasta, spaghetti. Mana tahu suka spaghetti? Ya Allah. Memang suka spaghetti. Tanya dengan bakal suami you lah. Tak raya aku tahu ni. Okey, kepada anda di rumah saya akan tunjukkan satu resipi yang ringkas. Dan kebetulan bukannya mudah untuk saya bawa ni Farah Fauzana datang ke Kepo Subang. Saya akan masakkan satu resipi yang bakal menjadi kesukaan Farah Fauzana. Yeah. Spaghetti ala sardin. Ada? Ada.
Tak sabar ke tunggulah Sheila Rosli cik makan dulu lah. Oh, ya ke? Tadi tak nak masak, gatal kan? Okey, antara bahan yang kita perlukan untuk buat spaghetti ala sardin semestinya spaghetti. Dan juga sardin. Okey, selain daripada spaghetti kita menggunakan bunga kantan. Okey, selain daripada kita gunakan bunga kantan, kita juga menggunakan perahan limau. Kalau kata lemon tu agak mahal sikit harganya, kita boleh tukarkan kepada limau nipis ya. Dan limau nipis ni juga boleh menghilangkan bau-bau hanyir yang ada pada sardin. Sardin. Okey. Kenapa orang sini bau hanyir sardin? Ya, okey, sardin. Kita kena cari sardin tu ya. Okey, mungkin ramai di rumah yang rasa macam alamak sardin hanyir lah. Siapa kata sardin hanyir? Sardin tu antara makanan kegemaran Sheila Rosli. Dan letak kicap, letak cili padi. Ya Allah. Nasi janganlah. Betul perah limau sikit itu Naili lah. Batal puasa. Kuranglah pahala puasa. Anda jangan ke mana-mana. Saya pun tak nak batal puasa. Anda terus bersama saya dan juga Farah Fauzana. Kami masih lagi berada di Kampung Subang Jaya. Ketuk-ketuk. Bersama Sheila Rosli dan juga Farah Fauzana hari ini yang berada di Kampung Subang Jaya. Peminat bertuah kita hari ini, Puan Roslina. Ini ya kenal di siapa tak? Saya bibinya. Iya, apa khabar Bi? Bawanya barang untuk ibu. Apa khabar Bi? Baik. Ya, udah balik dulu. Jangan kemari. Udahlah. Kata laluannya. Ketuk-ketuk Ramadan, rancangan masakan nombor 1 Malaysia. Ya, tepat sekali. Ya, nanti Bu. Ya, bibinya pula ya. Kata laluannya. Ketuk-ketuk Ramadan. Ya, betul. Rancangannya nombor 1 Ya, di mana? di satu dunia. Iya. Iya ampun. Ya, tepat sekali. Ya, terima kasih Kak Anjo. Selamat datang ke perlawanan memasak antara Sheila Rosli Betul lah tu. dan juga Farah Fauzana. Ya, terima kasih penyokong-penyokong Sheila Rosli, terima kasih. Penyokong-penyokong Farah. Ya, selamat datang penyokong-penyokong Farah Fauzana, selamat datang ya. Tak apa, ya, hari ini adalah penuh. Siapakah yang akan menjuarai pertandingan memasak hari ini dalam Ketuk-Ketuk Ramadan 2010 tajaan susu sejak Dairy Champ. Dan kami masih lagi berada di Kampung Subang Jaya Ketuk-Ketuk Ramadan. Betul. Okey, so hari ini peserta pertama kita. Ya, bila kita bercakap tentang ala sardin, sudah semestinya kita memerlukan ikan sardin. Ikan sardin yang kita boleh dapati di mana-mana pasar raya, ya, yang dalam tin tu. Ini spaghetti ya, Farah Fauzana. Ya. Ini apa Farah Fauzana? Ini namanya daun. Daun apa? Daun hijau. Ya, pandai. Dan nama daun hijau ni apa? Oh, saya tahu. Daun apa tadi? Ambil daun kusum. Pandailah Farah Fauzana. Pandai. Ini Butang. Butang. Cendawan butang. saya senang butang. Kau ingat butang baju? Cili padi Ya, kampung. cili padi. Limau. Ya, betul. Dan juga bunga kantan. Ya. Yang boleh dimasak 3 masakan tadi. Ya. Itulah tadi. Ya, tadi ya. Dia dah lupa. Okey, dan kita juga menggunakan bawang besar yang kita dadu, bawang putih, tomato puri dan juga spaghetti sauce. Pakai spaghetti sauce. Tak apa. Ini sikit je. Kita guna spaghetti sauce sikit, kita guna tomato puri sikit. Tapi tetap pakai spaghetti sauce lah. Sikit lah. Oh, lah tu. Apa? It's okay. It's okay. Mesti cakap Sheila Rosli cheating. Yeah, it's okay. Tak, tidak. Ini tak ada cheating. Sebab kita bukan pakai semua spaghetti sauce. Okey, kita buat kuah dulu. Okey, kita gunakan minyak zaitun. Kalau rasa macam minyak zaitun tak ada dekat rumah, tak ada stok, kita boleh gunakan minyak biasa. Alright. Kita tunggu dia panas seketika dan di sini pula kita buat apa tahu Farah? Kita gorengkan ikan sardin. Ikan sardin. Okey, Farah goreng ikan sardin tu ya. Oh, boleh. Saya tugas kat rumah memang selalu goreng-goreng. Ya, pandailah Farah. Saya sebenarnya kat rumah selalu masak tau. Ya ke? Saya sebenarnya pandai masak bahan-bahan buangan. Bukan sambal sarap lah. Bukan. Apa Macam tu? kita dah macam contoh hari ni kita dah masak kuah spaghetti ni kan. Tinggal sikit-sikit je. Oh. Tu masa saya akan simpan. Besok tu tiba-tiba saya akan masak ayam goreng. Kuah tu saya masukkan. So jadilah ayam. Oh, suka masak bahan-bahan yang leftover. Yes, I'm very good at that. Dan selalunya bila tibanya Ramadan banyak sangat leftovers. Betul. Maknanya banyak sangat makanan-makanan yang berlebihan. Jadi makanan-makanan tu Farah Fauzana akan recycle. Supaya tidak membazir. Pembaziran itu adalah amalan syaitan. Ya, syaitanir rajim. Harus dielakkan. Panas. Ya, panas ya? Syaitanir rajim panas. Okey. Kuali kita dah pun panas. Okey. Ya, okey. Jadi untuk kuali saya, ya kita masukkan bawang besar. Okey, Farah tahu kan kalau kita masak apa-apa kita masukkan bawang besar dulu sebab dia lambat hangit berbanding dengan bawang putih. Sebab itu bawang putih kita masukkan kemudian. Ya? Ya, oh patutlah. Mesti selalu hangit. Tak ada. Patut saya letak ni dia betul. So saya boleh goreng sekarang? Okey, kalau dah panas boleh goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dah panas dah, Dah panas. Boleh goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Farah Fauzana!
Engkau buat magic ke? Ini namanya cara-cara hot FM. Yes. Lebih hangat dari biasa. Ya, kau tak nak tunjuk je sebenarnya. Farah Fauzana. Ya Allah, ingatkan dah buat magic. Oh, bukan apa. Bukan, Sebenarnya api ni terlalu panas. Ya, terlalu besar. Okey, kita masukkan bawang putih ya ke dalam. Hebatnya Farah Fauzana ya. So, manakah api tu dah naik, akan letaklah ikan seterusnya. Oh, tak pandai. Okey, kita gorengkan dia seketika ya. Okey. Okey. Oh, macam tu. Oh, nampak? Dah cara goreng. Okey. Kau batu ni. Kan hangus pula ni, Kang. Okey, bila dia dah agak wangi ya Farah ya. Okey, kita masukkan ikan sardin kita. Dan sardin yang telah dihancur-hancurkan. Sedikit ya. Sekejap. Adakah saya digunakan untuk menolong Kak Sheila? Sebab kita tengah bertanding kan? Tak apa, sudah semestinya kita perlu saling membantu dan juga tolong menolong ya. Bulan puasa, bulan puasa. Ya. Amalan yang mulia. Okey, beginilah caranya kalau kita nak masak makanan-makanan yang bertaraf antarabangsa. Ya, betul. Ya. Okey, bila ikan sardin kita tu dah masukkan, kita masukkan cube ikan bilis yang Farah Fauzana lupa terangkan kepada penonton di rumah tadi. Okey. Cube ikan bilis kita masukkan. Okey. Masukkan sedikit garam. Okey, kita masukkan tomato puri. Okey. Okey. Kita masukkan sos spaghetti tapi jangan banyak sos spaghetti ni. Ya, ke dalam. Okey, kita masukkan sedikit air. Okey. Orang kacau dia. Okey, anda jangan ke mana-mana, terus bersama saya dan juga Farah Fauzana. Kami masih lagi dalam rancangan masakan nombor 1 Malaysia Betul. Lebih hangat. Ramadan. Daripada biasa. Kita jumpa selepas ini.